mana datangnya idea dan juga ilham untuk jadikan part-part komedi dalam filem ni, punchline dia on point? Sebenarnya itu kerisauan aku. Sebenarnya itu priority aku in terms of macam, of course kita buat cerita macam Keluar Man kan, banyak benda nak kena risau technical, risau skill, risau budget apa semua, tapi aku tak pernah buat cerita komedi. Itu masalah dia. So personally aku pun tak tahu kalau aku boleh buat cerita komedi, and dia sampai satu point tu. So sebenarnya the fact yang kita orang develop benda ni tahun 2020 masa PKP, lepas tu kita orang develop bersama, lepas tu kita orang tulis, and then aku finalize a scene outline, and aku finalize, and then tinggal 5 tahun membantu. Sebab bila aku baca balik tu, a few things nak cakap, bila baca balik aku tergelak, and aku sendiri tergelak. And then in that also aku realise macam, dan sampai sekarang aku cakap to the guys yang develop this with me, especially certain key individuals ni, tak payah sebut nama, aku sedar masa baca scene outline tu, macam mustahil ni aku seorang, at least mustahil ni aku seorang. So tu satulah. So in terms of, sebab ada orang pernah cakap kan, macam kalau orang buat teater semua cakap ni, nak bagi orang menangis senang, bagi orang marah senang, kan, nak bagi orang gelak ni paling susah.